dah 70% block pun, dia still let je. Apa, berdebar-berdebar, siapa lagi aku ni berdebar rasa. 70% dah tersumbat tu. Berpeluh-peluh kan. Pagi bangun pagi berpeluh tu pada, ya Allah, aku ni kenapa? Kadang-kadang masa jantung lah tu. Dada kita ni, tuk kan. Siapa ingat aku ni? Cukup laju. So, siapa ada hari yang drop tu kan. Jangan abaikan tau. Benda tu kalau boleh macam pipe kita kalau air dah kuat boleh pecah tau. Lepas tu kalau hari dah dia ambil ubat saya darah apa ke, ikut je, jangan berhenti, jangan suka-suka berhenti. Sebab kita punya dada kan drop kan. Kita okey dah aku dah bisa paper kan. Dia berhenti. Tapi kena ni lah, kena cari ilmu ada ilmu. Dia sorry kat Raja ambil ni nak tunjukkan apa yang berlaku dalam badan kita. Okay, kalau dulu dia besar. Kakak kan aja yang kedua tu dia kalau makan dia pecahkan. Korang dia pecahkan tak? Bukan mulut. Dia berani betul ya. Itulah nampaknya. Okey kan dia kalau dah berdebar-debar tu, itu dah 70%. Sebab tu hari ni siapa yang buat medical check up tu sangat-sangat bagus. Kalau tak ada pun doktor yang betul-betul nak ajar kita, tanyalah ChatGPT dulu. Sebab kita tak tahu macam Kak Najah baru-baru ni umur dia baru 32 tahun. Handsome lah, smart, tak adalah nampak macam dia bam-bam apa kan. Nampak macam sihat kan, tapi dia kerja site. Dia orang kerja site dia kan panas, penat semua kan. So, bila cek gula ni, muda tau, umur 30 tahun. Ya Allah, bacaan gula dia 21. Oh, uji. Macam apa juga kan? Abang juga dah okey, dah lama kan. Yalah, mula-mula yang kita potong kaki umur 1 lah. Baru turun lah. Sekarang bawah 10. Alhamdulillah. Abang Jula ni jadi gelas kita. Dia gelas tau tengok. Kau nampak tak Abang Jula punya kaki robot ni? Oh, sedih kan aja. Okay, so korang bayangkan umur korang 32, bacaan dia 21. Tekanan, dia tak nak bagi tahu. Itu memang kalau 180 tu kan. Tolonglah buat sesuatu. Macam kakak Najah dia selalu buat kerja. Dia orang yang makan supplement tapi lifestyle dia sangat busy. Malam tak berapa tidur, master padat betul ke hidup dia, kerja 180. Itu macam kawan Kak Najah, umur bayi Kak Najah 38, bacaan dia 200. Umur baru 3. Altimisi dia cakap nak buatlah sesuatu, makan ke apa kan, senyum. Alah, nampak dah, bersih dah. Okey tak? So, nampaklah dia punya lendir tu. So kat sini maksudnya ada omega. Tapi kadang-kadang Kak Najah, produk saya pun boleh mencairkan benda ni. Cuba tengok balik, omega tu daripada mana? Kalau yang ini, omega ni daripada lautan Arktik. Dia bukan daripada sungai Kim. Sungai Kim kan, pencemaran. So kena tengok, kita memang ada minyak ikan juga. Tapi forever dia bagi kita daripada minyak lautan Arktik yang tak ada pencemaran kan. Okay, so sangat-sangat best lah. Dia ada omega 3 ni, minyak ikan. Bagus untuk, itulah tadi, settlekan saluran dia adalah maklumat tambahan itu. And then dia ada campuran omega 6 dan 9. Yang omega 9 ni, dia adalah minyak zaitun. Berapa kali Allah sebut dalam Quran? Minyak zaitun ni kerja dia macam sprinter. Dia boleh buat kerja cepat, tapi dia tak boleh buat kerja berat. Kalau yang buat kerja berat, dia omega 3. Baling-baling kita punya lemak. And then omega 9 tu bagi cepat. Cepat sikit orang dia. Nanti cepat sikit dah 12 ni. Okay, so nampak tak? Itu sangat penting, kombinasi yang sangat penting. Okay, so benda ni kalau nak cakap kan, nak mulakan dengan apa dulu, 2 benda ni wajib. Tahu? Kita punya usus, kita punya salur darah. And then yang ini, siapa yang dah tak berapa nak kuat ke kan? Tak kuat nak beribadah. Okay? Dia boleh melancarkan salur darah tu, sangat bagus untuk lelaki tu, untuk wanita ke, untuk yang awet muda, untuk kulit. Kalau yang ada masalah apa, yang gatal-gatal kan, korang boleh try ni.